sama kan? Tapi tak serupa. Air yang kita minum setiap hari pasti ke bersih sebenarnya? Kita masak, kita buat susu anak, kita buat kopi, semua kena guna air. Tapi jarang kita tanya, air ni selamat ke untuk jangka masa yang panjang? Izzah nak kongsikan satu penapis air yang Izzah sendiri yang dah guna. Nama dia adalah E-Spring. E-Spring ni bukan sekadar tapis kotoran, tapi bunuh 99.9% bakteria dan virus. Dan yang paling penting, mineral semula jadi dalam air ni masih kekal. Dia bukan pasal murah, bukan pasal mahal, tapi pasal kesihatan jangka panjang keluarga. Ini pelaburan yang sihat, bukan sekadar penapis air. Dengan hanya 188 sebulan, kita boleh mula jaga kualiti air keluarga yang kita minum hari-hari. So, nak tahu cara pemasangan dan pelan bayaran? DM Izzah sekarang.